Agak gembira dan agak teruja sebenarnya sebab perkara ni tidak disangka oleh saya dan juga ibu bapa saya. Pertama kali dapat result tersebut, saya nangis. Mestilah nangis, takkan tak nangis, mustahil untuk tak nangis. Itulah perasaan saya. Okey, seterusnya, ini rahsia ni. Apa rahsia anda dari yang mendapat kejayaan yang menang? Mungkin ini agak klise bagi kata orang. Dengar sama ayah dan buatlah latihan sebanyak mungkin. Tapi sebenarnya, jagalah hubungan dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Sebab Tuhan yang tolong segalanya selepas melakukan exam tersebut. Itu saja pada saya. Okey, terima kasih. Tanya. Okey, apa perasaan makcik bila mengetahui anak makcik ni mendapat keputusan straight A pada hari ini? Terima kasih kepada pengajar yang baik dan terima kasih kepada kawan-kawan yang mendorong. Gembira sangat. Alhamdulillah lah, syukur. Sebenarnya saya nak bersyukur lah. Mungkinnya dengan kawan-kawan tu, bila kawan-kawan tu kita belajar bersama, mesti yang dapat tu. Semangat kawan-kawan. Jadi saya syukur lah. Adakah makcik kapal sini menjangka anak akan mendapat keputusan cemerlang sekali ni? Saya memang jangka lah sebabnya Rafi ni dia belajar di luar. Dia buat satu jangka untuk dia di rumah dan memang dia 80% lah ikut jadual. Dan di sekolah pula cikgu-cikgu buat banyak kelas tambahan. Soalan saya, apa perasaan anda bila dapat lihat keputusan SPM hari ni? Bismillah. Kalau saya pun dah target tapi tak dapat target pun. Allahuakbar. Tak pernah tapi dapat happy. Tiba-tiba MA sorry. Allahuakbar. Allahuakbar. Kejut Roma. Tapi ya, alhamdulillah. Happy. Allah yang satu, ada banyak lagi. Okey, soalan ini, apa nasihat yang boleh bagi kepada saudara SPM yang akan datang? Untuk 5 STEM tahun ni, please, adalah seorang straight A. Tolonglah, kami just contact cikgu kami. Kamu boleh. Boleh. Okey. Okey, sekian terima kasih. Okey, jangan lari. Sekejap, okey. Sebelum tu, boleh perkenalkan diri anda dulu. Hai, saya Fatin. Saya Syahidah. Dari 5B Asari 5B3. Okey, soalan saya pada ini, apakah perasaan anda bila dapat lihat keputusan SPM hari ini? Perasaan dia berdebar mula tu. Pasal dah lama tu tiba bila dah tengok tu dia gembira lah. Semalam mana boleh tidur tu. Sumpah. Tak boleh tidur semalam. Lepas tu tadi boleh betul tidur sekejap. Tiba-tiba dah pukul 10. Terus pergi sekolah. Mandi tau, mandi. Sekian terima kasih. Okay. Oh itu je lah. Itu je nanti ikut saya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sebelum tu, kenalkan nama, kelas mana? Kami semua daripada 5 STEM. Nama saya Muhammad Aidil. Saya Airil. Saya Adam aka Gas. Okay. Baiklah, nak tanya sikit lah. Bagaimana perasaan anda bila melihat keputusan SPM hari ini? Saya dulu okey. Untuk saya punya keputusan agak memuaskan dengan saya punya usaha dan saya bersyukur apa yang saya dapat dan alhamdulillah saya boleh perbaiki. Saya boleh buat lagi baik lepas tu. Saya pula berasa bangga atas usaha yang telah saya lakukan. Tapi saya rasa tidak capai lagi standard yang saya mahu. Standard SOP. Bukan standard SOP. Lepas tu standard apa? Standard target yang saya mahu. Jadinya saya akan memperbaiki dan lebih baik pada masa akan datang. Abang nak ipit ke? Tak nak. Tak nak ipit. Abang pula macam mana? Abang dapat 5 Ace ni lah.
Abang paling banyak A lah kat sini. Abang 5A. Abang lah, abang 5A lah. Kawan saya. Jangan main 5A ni. Hang ada. Bukan. Alhamdulillah 5A tapi tak berapa sampai apa yang nak. Target lagi tinggi tapi Tunjuk 5A. 5A. Okey. Tapi alhamdulillah bersyukur apa seadanya. Tu je. Takkan 5A pasal aku je. Tolong ah. Apa-apa pun kami amat bersyukur dengan apa yang kami telah lakukan sepanjang Apa yang kami usaha. Janganlah. Kami usaha sepanjang Form 4 dan Form 5. Ya. Untuk adik-adik di luar sana, adik-adik Form 4, adik-adik Form 5, berjuanglah sehabis baik untuk menempuh SPM yang akan datang. Yeah. Sign out. Sas.